siapa stand up comedian Malaysia yang kau rasa macam Ya, aku pernah tengok, aku boleh gelak. hidup. Douglas Lim. Douglas Lim. Douglas Lim. Douglas Lim. Aku pernah buat show 2 hari berturut-turut. Yeah. Dia bercerita tentang benda yang sama, aku masih boleh gelak. Oh ya. Sebab dia bercerita dengan muka, ni tadi muka macam arwah-arwah Harun Salim Bacik, muka papan, muka yang tak ada perasaan ni, tapi dia bercerita Douglas Lim. Ya, Douglas Lim I respect him. And cerita-cerita dia bijak daripada segi dia tidak terlampau high punya information tau. Dia very normal tapi dia make it nampak macam grand. Betul. He's a good one. Tapi Mat Sabah pun bagus. Mat Sabah ya, kerana kali ni dia Mat Sabah. Dia tu yang saya nampak satu hari dia dah ada few travel shows. Material dia baik. Ya, material baik. Ya, material baik. Tapi cakap pasal stand up, Nabil menang Raja Lawak kedua. Dia stand up. Waktu tu kita nampak yang Mamat ni, Nabil punya material, Mat Rempit, Dispatch, budak Negeri Sembilan, material dia banyak. Tapi bila dia menang, terus dia tinggalkan stand up. Dia tinggalkan. Dia buat lakonan and all that. Betul. Tapi dia bagus.